Okey, yang saya tengah tunjuk ni sekarang adalah blouse fishtail. Okey, blouse fishtail ni dia sesuai lah untuk siapa yang nak menjahit blouse yang loose, yang longgar, yang tak ketat. Okey, dia start kembang daripada dada. Lepas tu bahagian belakang dia lebih labuh daripada bahagian depan. Bahagian depan dia akan macam ni lah. So bila korang cantum nanti depan dan belakang dia macam ni lah. Dia akan jadi bentuk macam ni kan. Okey. Macam ni bentuk blouse fishtail ni. Okey, korang akan dapat ni bahagian belakang, ni badan depan, ni lengan dan juga lapik leher. Okey, untuk pola saya semua dah ada instruction. So senanglah korang untuk follow. Okey. Dia ada tulis dah front body skirt 1 on fold, yang back body skirt 2. So senanglah untuk korang nak jahit kan. Dia sesuai juga untuk newbie sebab dia tak banyak step dan tak ada dart. So enjoy lah untuk jahit baju ni. So kalau ada siapa yang berminat nak jahit baju juga, korang boleh dapatkan dekat Shopee. Link ada saya sediakan dalam video ni. Just klik je link dekat bawah ni.